Sebab aku pernah sekali mimpi matahari jatuh tau. Matahari betul orang jatuh. Okay. Aku nampak jatuh tu pada langit dan aku tahu wah, dunia akan habis. Lepas tu bunyi benda tu jatuh tu aku dengar jelas. Macam berderu macam dia. Aku jaga. Yuk mampir. Maningan patah-patah. Cantik juga kalau tampak emisi. Cantik juga kalau anchor cast. Kan? Tapi macam hari tu kau share dekat TikTok kan? Kau repost balik Homeboys punya sponsor apa? Dia pergi Mesir ke? Dia main yang baju dia pakai naik motor-motor ATV tu. ATV Dekat Mesir ke? Kau Mesir. Riyadh, yes. Lepas tu dia promote apa? Promote dia sebenarnya makanan sponsor kan? Sponsor, yes. Lepas tu aku baca komen menghabiskan duit sponsor je. Dia memang sponsor bayang kau tu. Kenapa aku bising? Oh tak, aku cakap awal lah. Sorry maaf. Tajam ya. Tu tajam tu di mana ni? Okay. Bagi aku, budak-budak sekarang ni, diorang ni semua cuba nak jadi macam terlalu edgy ke? Aku tak rasa edgy. Aku rasa macam nak terlalu macam terlalu savage sangat. Savage. Savage. Edgy lah. Maksud macam daring lah. Macam lepas cakap je. Dia macam nak, kau rasa macam everything semua nak kena condemn, kena ni. Ya. Aku pun tak faham siap. Zaman sekolah kita tu panggil suka psycho. Macam tu. Yes. Macam tu lah, macam suka nak Tapi beli. zaman kita alhamdulillah lah, kita membesar dengan tak ada social media. So kita membesar tu, kalau benda yang kita jumpa tu itu je dalam kelompok kecil. Sekarang ni semua orang boleh baca. Satu dunia, satu Malaysia kan? Ramai orang boleh baca. Tapi masalahnya berselindung di balik fake account. Tu lah pasal. Kadang-kadang benda tu bukan fake account. Masalahnya bila bila check profile dia orang, dia punya tagline dia, dari Allah kita datang, dari Allah kita kembali. Damn, itu betul. Bila itu paling betul lah. Tak mengapa akhlak yang dicakap dalam komen tu. Macam apa? Iya tu, aku paling betul-betul tak boleh brain lah. Kalau buka account gambar anak bini, komen dekat page, aku paling tengok Facebook lah. TikTok aku tak ni sangat. Kalau benda tu melibatkan satu benda yang ke arah yang macam seksi ke, kan, mesti ada komen macam, aku cakap, kau dah gambar anak bini, kau komen macam ni. Ahlak tak ada. Tak malu ke? Bila buka account penuh dengan ceramah ustaz. Itu pasal aku rasa macam mana apa yang dia dapat daripada apa dia sharekan tu dengan apa dia itu yang aku faham. zahirkan kat mulut itu dia. Cakap sekarang ni agama tu hanya pada IC lah. Macam perhiasan saja, bukan agama tu luaran untuk nampak engkau baik. Dekat misalnya kau fake lah, cerita kau fake. Yalah, munafik lah, cerita munafik lah. Munafik yang fasik lah. Allahu Akbar. Macam mana kita boleh masuk tajuk ni ya? Perbincangan ni. Itulah. Padahal tadi awal tunjuk cantik ni. Oh pasal ni. Yelah pasal komen tu. Pasal komen cakap homeboys tu. Yelah, orang sponsor. Yes, betul. Orang sponsor. Memang dah itu cara, itu idea dia. Okay, dapat duit sponsor, kita pergi Mesir, kita buat ni, kita promote orang. Lepas tu orang komen macam menghabiskan duit sponsor. Dah memang itu yang cara dia. Sponsor pun okay. Betul. Kalau kau tengok balik, itu satu bentuk presentation yang berkualiti tau. Dia naik video, dia ambil cutting berapa shot, dia edit lagi. Dia bukan letak satu, okay, hari ni kita akan buat yang typical orang buat, tak ada. Dia fikir nak buat macam tu kot. Yelah, itu level orang yang macam kira tak ada sponsor yang murah. Ini homeboys kot. Satu lagi, kita tahulah si Daddy Hood tu ada benda lah dia nak present lah cara dia. Sebab aku ingatkan kau post video tu, aku ingatkan dia travel ni. Okay, hari ni kita sini, kita macam dia orang pergi bercuti biasa lah. Kita ada produk atas padang pasir. Okay, nice. Aku sebenarnya memang ada dalam grup WhatsApp Homeboys. Ada aku jadi dia punya members dekat YouTube. Okay. Tapi okay lah, nak bet lah dia punya merch tu. Kau tengok sejak kau tunjuk aku balang air tu,
Tengok membership baju dah. Okay, not bad lah. Tapi kita lagi berapa ribu je untuk dapatkan members ni? Members untuk yang 500 subscriber, kita ada lagi 100, sekarang 387 subscriber. Maknanya ada lagi 112. 500 pun boleh buka member. 500 buka member, tapi kau kena ingat ada satu lagi. Dah dapat 500 member, subscriber. Watch hour tu kena completekan 3,000. Sekarang kita bawa 1,300. Kita kena penuhkan tu. 1,300 baru Okay. Tapi tak sampai 10 tahun lagi tau. Dia dah masa 365 hari. So insyaAllah kita hujung tahun ni boleh achieve lah. Sebab shot tu membantu juga sebenarnya. Shot membantu kan. So itulah, kalau kau buat 10 pun okey lah. Tapi kau tak sempat, biasa maintain 6-7 lah. Boleh nak buat banyak, tapi sebab takut spoil cerita ke macam mana? Aku kan takut spoil cerita. Aku rasa macam aku ada satu mentality macam banyak gila video dia. Alah short je. Faham. Aku macam kalau boleh aku nak seimbangkan short dengan video yang kita ada. So aku tak nak terlalu banyak nampak kuantiti video dia banyak. Mesti banyak episod. Masa banyak mana? Short je. Aku tak nak itu. So macam upcoming, aku cuba balancekan. Macam upcoming game project tu kau nak buat short lah ataupun full video. Yang mana? Yang bakal. Okay, bakal tu. Yang error tu Yang error tu. Okay, error tu sebenarnya kalau tanya aku, sebenarnya mindset aku awalnya untuk konten full video seminit. Aku tak terfikir pun nak buat full video 10 minit yang macam kau tunjuk yang tu. Tapi menarik juga benda tu. Kita boleh letakkan dalam selingan seminggu satu episod. Tapi mungkin sebulan sekali. Tapi dia macam sebulan sekali kan. Sebulan sekali. Tak kekerapan macam seminggu sekali episod kita lah. Sebab aku sebenarnya lebih kepada nak letakkan flavor dalam content reels tu je. Itu kena buat short ke atau kena buat? Idea aku memang reels je. Reels je lah. Maksud short lah. Seminit je lah. Okay. Macam sebelum ni kan ML Studio kan pernah buat satu kupasan video 3 minit. Dulu 3 minit Dulu sekarang bawah 3 minit. Sekarang dah boleh lebih. Dulu bawah 3 minit. Tapi aku tak nak. Aku nak bawah seminit je. Sebab orang kan sekarang nak just scratch. Boleh. Aku cadang buat macam tu. Tapi kita buat 2 version. Satu full. Boleh. Satu yang pendek punya. Boleh. Okay guys. Selamat datang ke Kekas. Tiba-tiba senyap pula Your Fun Nightmare. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia Badani. Selamat datang ke podcast Angka Keras Your Fun Nightmare. Quick. Podcast di mana kami akan bercerita, membaca dan mengulas kisah-kisah seram daripada subreddit r/nosleep, creepypasta, dan juga kadang-kadang kami akan bercerita kisah seram lokal tempatan. Bersama host korang, aku Chad Hafiz. Dan aku Adhanas. Asal aku tu jahat. Nama aku Adhanas. Okay, sebelum kita start ada disclaimer bahawa bahasa dalam podcast ini bersifat santai, rojak dan tak formal. So tidak boleh digunakan, tidak sesuai lah digunakan untuk tujuan akademik, tujuan rasmi dan juga untuk menjawab exam di sekolah. Tengah blur kejap. Tengah hang kejap. Okay Chad. Sebab kita punya episode sebelum ni tai. Kali ni pun tai lagi ke? Kali ni bukan tai. Kali ni adalah aku bagi spoiler sikit je. Okay. Kalau korang pernah tengok cerita Independence Day. Okay. Bayangkan situasi di mana korang mengalami ataupun diserang oleh sesuatu yang korang tak tahu apa, tapi kau kena survive dan masa tu kau seorang-seorang. Ya. Ding. Minggu lah. Untuk minggu kali ini, episod kali ini kita ada satu lagi cerita menarik. Macam kita cakap tadi adalah mengenai bagaimana keadaan bila kita diserang oleh sesuatu kita tak tahu. Dan juga pada masa tu kita tinggal keseorangan dan kita dalam situasi yang kita tak ada siapa untuk kita minta tolong dan waktu tu bayangkan gelap. Gelap. Bukan malam. Kita rasa macam malam. Tapi gelap. Gelap ni maksud dia kita terkurung ke? Itu kita kena baca lah. Your Fun Nightmare. Jadi kisah kita hari ini ialah bertajuk Bandar kami diarah kosongkan minggu lepas. Kini aku ditinggal keseorangan. Okay, tajuk ni kita boleh dapat hint sikit lah. Okay. Alright, kita mulakan sekarang. Teng. Tak habis teng. Banyak dah. Boleh buat kawan-kawan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mengeluh bila aku dikejutkan dari tidur lena oleh lidah anjing aku yang menjilat muka.
Dan dari bau nafas dia yang busuk gila, Remo, anjing aku, anjing betul, terus menjilat beberapa Remo, anjing aku, terus menjilat beberapa kali sambil merengek-rengek takut. Dalam latar belakang, aku dengar bunyi pip nyaring keluar dari TV. TV tu memang aku biar terbuka masa aku terlelap atas sofa ruang tamu. Alah Remo, janganlah kacau. Kau penatlah. Aku merungut, separuh sedar. Remo merengek lagi. Tapi kali ni betul-betul bunyi macam dia takut sangat. Syamon lah. Tiba aku buat punya anjing. Kau buat punya sekejap. Remo merengek lagi. Tapi kali ni betul-betul bunyi macam dia takut sangat. Sampai buat aku terus sedar sepenuhnya. Bunyi bip dari TV masih tak berhenti-henti. Tapi otak aku yang mamai tadi langsung masih tak ambil kisah pun semua tu. Apa hal ni? Jangan cakap kau nak keluar pula. Aku tanya. Kau berapa ni sebenarnya? Aku bangun dan jenguk keluar tingkap paling dekat. Tapi kat luar gelap gelita. Seriuslah Remo, kat luar pun masih gelap lagi. Kenapa kau macam ni ha? Aku cakap sambil bergurau. Tapi rengekan Remo tak berhenti. Nada dia bukan macam biasa bila dia nak terkencing. Ini bunyi takut yang betul-betul datang dari dia. Bila aku sedar benda tu, baru perhatikan aku beralih ke TV yang masih berbunyi. Dari kau kan tu. Sebab aku tak kau pandang-pandang. Aku tak boleh. Aku dah check. Aku tak boleh tengok kau pusing. Kalau kau pusing, aku akan check juga. Oh, okay. Sekilas, aku fikir siapalah yang pandai sangat reka bunyi bip yang menyakitkan telinga ni. Aku pun capai remote nak matikan je TV tu. Tapi belum sempat aku tutup, mata aku terus tertumpu pada paparan kad skrin. Terpapang besar huruf putih berlatar belakang hitam. Emergency Alert System. Aku kaku. Cuba hadam apa yang aku tengah tengok. Paparan tu macam rosak. Mesej tak penuh. Macam ada part-part penting yang hilang. Termasuk siapa sebenarnya yang keluarkan arahan tu. Maksud dia TV tu bersuara dia ada macam paparan emergency alert dekat TV. Oh, kira ni bukan bunyi itulah. Aku rasa mungkin bayangkan macam bunyi beep tu kan, TV bila habis siaran ada bunyi tu kan, beep tu kan. Tapi berpanjangan macam tu, macam ada glitch sikit, lepas tu paparan TV tu macam ada, dia kata dia macam tak sempurna, macam ada macam tulisan tu hilang. Tulisan hilang lah. Ni bukan bunyi lah. Ni bukan bunyi lah. Bunyi sekali dengan gambar lah. Oh. Telah mengeluar aku nak buat suara macam robot sikit. Jangan buat Telah mengeluarkan. kena main sikit vibrato. Member bukan penyanyi. Telah mengeluarkan amaran bagi tindakan kecemasan. Ini bukan ujian, arahan penting akan menyusul. Banyak lagi tau. Ui, banyak lagi. Bapak panjang mat. Oh, kau mau pandai pilih Bunyi beep yang berterusan tadi tiba-tiba bertukar jadi satu bunyi yang tak sedap didengar. Macam bunyi rosak, tak sekata berserabut. Paparan dekat skrin pun berubah. Kali ni ada nombor ditunjukkan. Mesej nombor 1 daripada 4. Telah terkesan satu kejadian astronomi yang tak dijangka. Kelihatan buat sikit lah boleh. Okay, boleh. Kelihatan ayat pada permulaan mesej. Dalam masa 40 minit akan datang. Sorry. Maaf, patah balik. Maaf, saya glitch. Nak cover. Dalam masa 60 minit akan datang, objek pertama akan muncul di langit. Lalu objek tersebut dijangka akan mengenai lokasi tersebut. Lokasi berikut. Pandai kau. Nak cover. Kau faham? Nampak. Nice. Skrin berubah lagi.
Mesej kedua daripada 4. Kali ni keluar peta pekan aku, penuh dengan tanda penanda. Ada 2 penanda betul-betul kat tengah-tengah bandar dan 7 lagi di kawasan pinggir. Peta tu kekal terpampang selama seminit sebelum mesej ketiga pula keluar. Semua warga diminta pergi ke pusat permindahan yang telah ditetapkan dengan segera. Semua dinasihatkan bawa makanan, air, Radio. Dia mengaku. Benda tengah-tengah takut ni. Maaf, saya geli. Saya kena in character. Semua dinasihatkan bawa makanan, air, radio bateri dan sumber cahaya. Jangan guna sembarang komputer, telefon atau tablet. Semua talian mesti dikosongkan untuk kecemasan. Jika langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, jangan sesekali cuba hampiri ke pusat pemindahan. Cari tempat berlindung yang paling dekat. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai kontingensi. Aku nak sebut susah betul kontingensi ni. Maaf lah. Hubungi pegawai kontingensi yang paling hampir. Aku terus pandang semula keluar tingkap. Dunia kat luar gelap gelita. Langit langsung tak nampak bintang. Gelap pekat sepenuhnya. Lepas tu aku tengok jam dinding. Pukul 12.15 tengah hari. Kalau jam tu tak rosak, maksudnya sekarang sepatutnya tengah hari. Tapi dunia kat luar dah jadi malam sepenuhnya. Dengan jantung makin laju, aku paksa diri aku tengok mesej terakhir dekat TV. Mesej 4 dari 4. Jika anda berada di luar radius pemindahan apabila langit bertukar gelap, sila kembali berada dalam rumah. Tutup semua lampu dan diam. Tunggu sehingga bantuan tiba. Jangan sesekali cuba untuk berdepan dengan. Ayat tu tergantung. Ada bahagian mesej yang hilang, ditutupi oleh kesan statik yang bergegar-gegar. Aku terus tenung skrin, tunggu kod-kod ada mesej baru. Tapi tak ada. Mesej tu ulang balik dari mula. Paparan pertama ditayangkan semula. Baca balik. Oh tak lah. Okay. Sementara tu Remo duduk menghadap tingkap, merenung keluar sambil mengeram ke arah kegelapan. Aku pula masih terkaku tengok TV yang ulang mesej itu 3 kali sebelum aku akhirnya buat keputusan ikut arahan. Padamkan semua lampu dan tutup TV. Sekarang kau faham tak situasi macam mana? Aku cuba explain. Aku cuba blur je. Okay. Sebab aku tergelap banyak sangat aku lupa. Tapi aku faham dia bangun-bangun tengok nampak ada mesej je. Ada mesej kat TV kan. Tapi kat luar dia perasan gelap. Pukul 12.30 hari tapi gelap kan? gelita. Okay. Dia cakap dia bagi hint tadi macam Independence Day. Ya sebab dia pelik kenapa anjing dia macam nak ajak keluar main tapi luar gelap. Dia bukan main, jadi macam takut. Yelah, tapi dia macam dia rasa macam dengan macam anjing dia tengah buat hal nak ajak main ke apa kan. Okay. Remo, meh, datang kemari. Aku panggil. Remo terus datang, duduk rapat dekat kaki aku sambil merengek perlahan dan sembunyi antara kaki aku. Bila TV dah tutup, suasana sekeliling terus rasa pelik, semacam terlalu sepi. Walaupun tadi ada amaran kecemasan, langsung tak kedengaran bunyi orang panik. Bunyi kereta apa pun tak ada. Macam seluruh bandar ini dah lesap begitu je masa aku tengah tidur atas sofa. Tapi takkanlah aku tertidur lama sangat, kan? Walaupun amaran tadi suruh jangan guna telefon, aku tetap rasa aku kena call seseorang, kena cuba dapatkan bantuan. Aku pun mula geledah celah-celah cushion sofa, campak satu-satu ke lantai, sampai akhirnya aku jumpa telefon aku tersepit kat bahagian paling bawah. Ada beberapa mesej masuk dari kawan-kawan, dari tempat kerja, tanya aku dah sampai pusat pemindahan ke belum. Tapi mesej terakhir semua tu dihantar hampir 12 jam lepas. Hampir setengah hari dia tidur. Tak tahu apa dia buat malam tadi tu. Tapi
Hangover ni. Hangover kot. Tapi inilah aku cakap orang yang tak suka jawab mesej ni ni masalah. Ni akibat ni. Aku dah suka silent tu. Maaf lah. Aku paling pantang orang call. Aku tak suka. Aku sebenarnya jenis aku dari dulu lah. Aku tak suka bunyi telefon tau. Okay. Aku macam semak. Kadang aku suka silent tapi vibrate lah. Okay. Tapi kadang-kadang tak pasal juga lah. Tapi kadang aku sekarang pun dah try tukar ringtone yang senang untuk aku. Okay, divert sikit lah. Kau bila orang contact kau suka orang call kau suka orang message kau Aku je? lagi suka orang message. Tak suka bercakap? Aku tak suka cakap. Aku kalau setakat kau nak call cakap benda yang boleh message, baik message je. Okay. Macam tu je. Kadang macam Nas, minyak duit sikit boleh tak? Contoh lah. Kau message lah Nas, minyak duit sikit boleh. Sama je. Sama je lah. Tapi kalau call dia akan berbunga sikit panjang. Aku tak suka. Macam banyak sangat dia macam okay, member dia ni kot lah. Macam tu lah. Okay, faham. Bunga panjang. Sebab aku tahu ada orang tak suka jawab call. Aku pun salah tu. Macam aku okay jawab call, tapi aku tak suka call orang. Tapi aku sekarang memang tak suka jawab call. Maaf cakap Bukan lari dari siapa lah, cuma memang tak suka jawab. Bukan, aku itu cerita dia, aku cerita kau lah, aku hampir kena scam. Ada aku cerita. Aku cerita kau hampir nak bayar orang. Hampir nak bayar kan. Semenjak tu banyak gila nombor scam call aku. Setiap hari nombor berbeza-beza. Masih lagi sekarang? Sampai sekarang ada lagi. Teruk sih. Tapi sekarang dia dah kurang. Satu hari sekarang dia dah buat hari weekdays je. Weekend tak buat dah. Weekdays, tapi hari juga kena paling busuk dua call. Macam-macam. Kami daripada syarikat financial, ada pinjaman kalau cik nak apa benda financial nak. Diorang macam tu sekali kejar. Yes, kerja. Apa sial. Hari-hari tu yang tak annoying kot. Setiap kali call mesti nombor lain. Berbeza-beza. Dia kadang-kadang nombor depan sama. Contohnya 016 6464 kan. Contohnya nanti nombor kedua 6464 tapi belakang lain pula. Aduh. Sebab dia, aku tahu dia tak call pakai phone. Pakai mesin. Dia pakai mesin software tu. Annoying tu. Aku kena sekali 2-3 pun dah sakit hati. Ini betul. Ush. Korang yang kerja je scammer. Scammer Nak scammer. Scammer. Call nak scammer. Tengok. Scammer kau jadi tak? Maaf lah, tak ada apa-apa ke tak. Random. Maaf lah. Saya tadi robot tadi. Saya 12 jam tidur ni. Okay. Aku cuba balas. Okay. Aku cuba balas, tapi langsung tak ada signal. Masa itulah aku betul-betul rasa ngeri. Aku dah ditinggalkan, terputus terus dari dunia luar. Dan yang paling menakutkan, aku masih tak tahu apa sebenarnya yang tengah berlaku. Aku dah tinggal kat kawasan kejiran ni hampir sepanjang hidup aku. Tak pernah langsung dengar pasal besar permindahan ke, pegawai kontingensi ke. Rasa macam aku tiba-tiba terjaga dalam dunia lain yang tak pernah wujud sebelum ni. Dengan kepala penuh soalan yang tak dapat jawapan, aku cuma duduk tepi tingkap, rapat ke lantai, cuba sorok diri dari pandangan. Jalan-jalan kat luar kosong, langsung tak ada kereta, tak ada bayang manusia. Remo setia duduk sebelah aku. Sekali-sekala mengeram macam nampak sesuatu dalam kegelapan tu. Aku bayangkan macam keadaan tu. Yalah. Masalah Mamat ni macam terlampau introvert ke sampai tak tahu ada orang. Aku tak introvert. Sebab dia kata dia tak tahu langsung ada contingency channel ke apa. Aku tak rasa introvert. Aku rasa benda tu berlaku secara tiba-tiba. Satu, boleh jadi kejadian ni berlaku, dia tak cakap hari apa. So aku expect maybe hari ni hari cuti dia. Okay. Tu yang dia tidur 12 jam. Betul-betul dia all out. So berkemungkinan pusat pemindahan dengan apa benda kontingensi tadi semua tu benda yang tiba-tiba. Okay. Dalam masa 12 jam dia dengan tidur tu berlaku secara tiba-tiba. Logik juga sebab tu ada keluar siaran TV tu bagi tahu kena tu kan. Sebab benda pun tiba-tiba. Betul. Sebab aku baca ni tiba-tiba. Okay, kau bayangkan keadaan kita macam tu macam kau seorang. Aku satu je kalau macam tu aku dah kita tahu dah. Aku memang teramai semayang taubat. Dalam rumah. Dah kiamat dah tu. Dah kiamat dah. Kan tapi tak tahulah Allah tak tahu apa nak. Aku memang akan takut lah. First aku akan takut lah. Sebab aku suka cara setakat ni aku suka cara dia bercerita sebab dia gunakan psikologi manusia. Kan kita sebagai manusia kita takut kegelapan. Kita takut keseorangan kegelapan. Betul? Keseorangan kegelapan.
Lain macam haiwan, macam kucing, anjing, diorang jenis nocturnal punya animal. Yes. Maksudnya diorang boleh nampak jaga malam. Yes. Mati diorang pun akan nampak jelas. Macam kita manusia ni, malam dia mula macam benda kan. Malam masih muda. Kena macam aku kan. Dah lah malam. Rabu malam silau. Kau silau kuat lagi? Aku silau. Kalau takkan spek sakit kat. Tapi tak ada sakit macam pening kepala. Aku tak level pening kepala. Aku cuma Kembang. silau lah. Sama lah. Aku buka macam tak ada lah. Saya Macam kena flashbang Cung tu. Okay. Bangun. Okay. Aku cuba suruh dia diam. Aku tahu Remo memang selalu boleh rasa benda pelik. Kalau dia takut, mesti ada sebab. Lama-lama aku mula perasan kegelapan masa tu macam tak normal. Terlalu pekat. Macam boleh dirasa. Aku dongak tengok langit. Kosong. Tak ada bulan, tak ada bintang. Bulan dan bintang dapatkan di pasaran sekarang. Banyak iklan Banyak iklan. Sebab tadi pun 4 kali keluar kan. 4 kali keluar kan. Bukan sebab awan, tapi sebab kosong. Macam langit tu sendiri dah hilang. Yang tinggal cuma kekosongan yang menelan pandangan. Kami berdua langsung tak berani keluar. Jadi pilihan paling selamat, ikut je arahan. Menyorok. Tunggu bantuan. Dengan Remo ikut setiap langkah aku kumpul barang dapur yang ada. Angkut semua ke bilik bawah tanah yang tak ada tingkap. Sekali dengan TV, radio dan senapang. Aku cuba buat bilik tu selesa sikit, cukup untuk bertahan, sambil tunggu bantuan yang entah bila akan datang. Hari pertama berlalu dengan cepat. Tapi masa tu rasa macam tak menentu sebab otak aku sentiasa diselubungi panik. Setiap sejam aku akan buka TV, harap-harap ada apa-apa berita terkini. Tapi setiap kali aku cuma disambut dengan mesej yang sama, menyeramkan dan berulang-ulang. Suruh penduduk terus duduk dalam rumah dan jangan sesekali cuba berdepan dengan apa saja makhluk yang wujud dalam kegelapan tu. Sekarang ni ada makhluk. Dia terus spoil macam tu je. Sekejap, makhluk ni, ada makhluk tu memang betul dalam TV tu. Oh yalah, tadi dalam TV tu cakap jangan cuba keluar, jangan cuba melawan apa saja makhluk yang keluar masa time gelap tu. Okay. Maaf, aku tak pasal masa yang aku baca tadi sebab aku robot. Aku Sepanjang masa Remo tetap berjaga. Telinga dia tajam. Mata dia tak lepas pandang pintu basement. Macam dia tunggu sesuatu pecah masuk je bila-bila masa. Aku pula asyik cuba bagi telefon hidup balik. Dapat 1 bar signal pun jadilah. Tapi tak berguna. Telefon aku dah macam batu. Tak ada line langsung. Dunia kat luar masih gelap, masih sunyi. Kadang-kadang aku beranikan diri juga buka pintu sekejap, harap-harap cahaya siang muncul. Tapi tak kira beberapa jam aku tunggu, malam tu macam tak nak habis langsung. Tak apa, semuanya akan okey. Diorang akan datang. Mesti ada orang akan selamatkan kita. Aku bisik kat Remo, yang sebenarnya lebih untuk tenangkan diri aku sendiri. Masuk hari kedua, tanpa sebarang bantuan, aku terpaksa hadap kenyataan paling sukar. Aku mula kira berapa lama kami boleh tahan dengan bekalan yang ada. Kau boleh relate tak situasi ni macam apa? Kalau ikut hadis, sebelum matahari terbit dari barat-barat akan berlaku hari malam yang panjang. Matahari tadi kan. Agak psikologi memang seram. Sebenarnya benda tu memang satu benda yang berat lah kalau kita ada kan. Sebab aku pernah sekali mimpi matahari jatuh tau. Ush. Okay, ni cerita dia walaupun agak kelakar sikit. Dia kan kelakar apa? Sebab cerita dia, aku dengar mimpi matahari betul orang jatuh. Okay. Aku nampak jatuh tu pada langit dan aku tahu wah, dunia akan habis. Jatuh macam mana? Harga memang bumi? Jatuh nampak cahaya nama bulatan besar jatuh. Goku kot. Tapi memang jatuh. Sorry. Aku memang takut gila sebab memang nampak real lah. Macam okay. Lepas tu bunyi benda tu jatuh tu aku dengar jelas.
macam berderu macam dia berderu. Oh. Aku terjaga. Punya bunyi itu kipas siling aku. Aku Tapi kena bunyi tu dengan situasi tu kena. Sebab benda bunyi itulah aku takut. Oh si baik siap. Ya Allah. Kau bangun macam terkejut tu ke apa? Aku bangun terkejut sebab aku mimpi tu memang. Tapi semalam tidur petang lah. Biasalah. Memanglah. Biasalah tidur petang. Setan kacau mu. Naten. Itu. Aku tak takut dengan mu. Aku lagi takut dengan setang. Okay. Aku Okay. Makanan dah lah tak banyak. Air lagilah parah. Walaupun aku jimat betul-betul dan kongsi dengan Remo, seminggu je maksimum kami boleh bertahan. Hari ketiga baru aku kumpul keberanian nak naik semula ke dapur. Aku merangkak perlahan atas lantai, shotgun dalam genggaman tangan. Remo aku tinggalkan kat bawah, dalam bilik basement yang selamat. Masa aku nak naik tu, aku dengan dia merengit tak henti. Dia tak faham aku buat macam ni sebab nak lindung dia. Yang dia tahu, dia takut bila aku tak ada. Aku sampai ke dapur, terus pusing kepala paip. Harap-harap ada air. Tapi bila aku buka, satu titis pun tak keluar. Aku terduduk kat lantai dapur. Aku jadi lagi runsing. Dalam beberapa hari je lagi, bekalan air kami akan habis terus. Kalau tak ada siapa datang, kami terpaksa keluar, cari bantuan kat dunia luar yang dah tak ada matahari tu. Itu pun kalau rumah-rumah lain belum habis disapu masa proses pemindahan hari tu. Masa itulah aku terdengar sesuatu. Bunyi pertama yang kami dengar dalam masa 3 hari ni. Perlahan, jauh, tapi jelas, macam suara. Kira cerita dia sekarang ni dia tak pandai pergi dapur lah sebelum ni. Betul tak? So dia pergi dapur bawa shotgun kan. Sebab untuk keselamatan diri lah. Sebab nak cari bahan-bahan barang masuk kalan dia lain. cerita dia ni lampu tak ada Lampu ada, cuma kat luar rumah masih gelap. Kau bayangkan Oh tengah malam gelap TV nyala. TV nyala. Basically nak pergi ke ruang lain boleh takut lah. Ya, sebab dia kan tadi dia lari ke basement. Sebab arahan TV kata kalau boleh cari tempat selamat, lindung diri lepas tu jangan keluar dari mana. Kalau boleh barricade rumah tu lah. Okay, so maksudnya dia berlindung dalam basement lah. Dalam basement. Sorry. Aku sebab dia cakap tadi perlahan jauh tapi jelas macam suara. Kau bayangkan tiba kosong sorang, sunyi, gelap, tiba dalam kau tak dengar bunyi suara orang manusia. Dia kau jangan dia aku macam kau bayangkan no. Aku ni no. Ya Allah. Dia seram juga tu. Seram. No. Kau nak punya? Pergi balik. Saya Inspektor Cimeon. Allah. Tak kan. Mazlan. Lapepet dan cerita zombie kau pisang. First episode tu. Oh, dia ada Ada. Aku tengok balik. Saya Inspektor Cimeon daripada FBI. Aku kena balik ni. Lepas tu FBI ke apa? Lepas tu zombie kejar dia di atas mari je. Mari menyusun. Random lah cerita. Random. Tapi terlalu samar sampai tak dapat nak tangkap langsung apa yang suara tu cakap. Aku buka perlahan tingkat dapur, cuba fokus. Suara tu bergema di seluruh kawasan kejiranan. Oh. Aku ingat mula suara ni betul-betul dalam rumah dia. Tak kat luar. Dia bergema dekat luar macam siulan tu. Tapi bergema. Ya, sebab kosong tak ada siapa. Kau banyak kawasan perumahan kau. Ya, tapi aku rasa kalau kosong pun tak adalah sampai bergema. Tapi maknanya kalau bergema ni. Tapi sebenarnya boleh jadi tau. Kau bayangkan, even kalau kau pernah dengar anjing nyala tak? Macam bergema tak? Okay, anjing. Aku tak rasa macam bergema sangat. Dia bukan bergema, dia macam sebab terlampau sunyi. Bila kau dengar satu benda yang dia meledak dia buat, dia macam dia ada echo. Echo ke atau panjang? Echo. Echo. Sebab dia terlampau sunyi masa tu. Okay, faham.
Suara tu bergema di seluruh kawasan kejiranan. Tapi macam pelik sangat. Macam datang dari semua arah serentak. Tak boleh nak agak dari mana asalnya. Aku terfikir nak jerit panggil suara tu. Tapi entah kenapa naluri aku kuat minta suruh aku diam. Rasa pelik. Macam aku tahu benda tu jahat. Walaupun aku sendiri tak tahu apa sebenarnya apa benda tu. Rasa macam benda tu nak aku balas bersuara. Dan benda tu nak cari aku. Suara tu kedengaran memang macam manusia. Tapi aku tak yakin langsung yang ia benar-benar datang dari manusia. Dengan rasa takut yang makin menjala, aku undur balik ke basement. Suara tu masih kedengaran bergema. Jauh di kejiranan dan makin lama ia makin kuat. Sedikit demi sedikit macam ia semakin dekat. Motor sampai kecil dah. Kena tu. Kena. Dia macam suara tu datang kau macam dengar 3D sound lah. 3D sound. Surround sound. Maaf lah. Surround sound. Lepas tu makin lama makin dekat. Wih, kau tak tahu kat mana? Dekat. Lepas tu kau bayangkan, kalau bukan setakat bunyi suara biasa, macam suara mengilai pun ada. Kau bayangkan suara mengilai. Dia kata suara mengilai ke? Dia kata macam suara orang meraung. Meraung kan? Tapi makin dekat dia macam besar-besar. What's up? Dia kelakar. Dia pun jangan. Dia balas kena. Okay. 2 hari dah berlalu dan suara tu semakin jelas, semakin hampir. Sampailah satu malam aku terdengar pula bunyi tangisan. Tangisan seseorang diselangi suara tersekat-sekat minta tolong. Tolong. Tak habis ni tadi mah. Nak hujan kan? Nak hujan. Tapi walaupun laungan yang keluar tu macam minta simpati, emosi di sebaliknya macam langsung tak wujud. Macam ada sesuatu cuba tiru cara manusia yang sedang bersedih, tapi tak pernah betul-betul menjiwai perasaan sedih tu. Macam suara perempuan pun ada, tapi kosong. Remo pula cuba mampu menggeram perlahan. Dia terlalu takut nak menyala. Setiap kali suara tu ulang tangisan yang sama, aku makin yakin yang itu memang bukan manusia. Dan setiap jam berlalu, ia makin dekat, makin hampir dengan tempat kami bersembunyi. Masuk hari ke-7, suara tu dah betul-betul macam datang dari anjung depan rumah. Aku hampir tak berani nak bernafas. Takut satu bunyi kecil pun boleh tarik perhatian benda tu. Remo dah sembunyi betul-betul kat belakang badan aku, menggigil. Takut sangat dengan makhluk malam tu. Kami dah tak boleh nak ke mana-mana. Sekejap ni kau. Remo ni anjing dia kan? Anjing dia. Anjing ni kalau menggigil ketakutan dia buat bunyi apa? Okay. Aku cuma nak tangkap. Kau bukan nak troll aku kan? Aku tak tahu. So aku kalau jadi macam macam tu je. Oh yang tu je. Okay. Kan bunyi kan, anjing kan ada bunyi macam ikut jenis anjing lah. Ikut jenis ni. Aku rasa anjing ni jenis anjing bukan anjing yang macam apa ni, golden retriever yang warna kuning besar ataupun macam bulldog ke apa. Kau nak tengok anjing warna putih yang ada tompok belakang tak? Ni Shiro. Shiro mana? Macam Shiro Shinchan bukan? Itu kecil lagi. Itu kecil. Dia macam besar sikit. Besar sikit. Okay bang. Kau tahu cerita Toy Story? Toy Story. Anjing yang kejar Toy Story tu. Version macam tu. Tinggal tinggal panjang tu. Macam Hush Puppy punya anjing. Hush Puppy. Hush Puppy. Yang Spender. Hush Puppy. Kan? Boleh lah. Memang ada jenama memang ada dia soal dalam. Maaf lah. Kau tahu kau ingat tu benda tu. So aku ingat zaman college dulu. Ni cerita sikit lah. Dulu Atuk. Okay, Atuk masa C1. Dia duduk blok bawah. Ya, Atuk tu memang kita orang. Kita panggil Datuk. Atuk tu memang kita orang. Kita panggil Datuk. Dia C1 kan dia beli bawah. Tingkat bawah dia duduk dengan budak-budak
Account. Bukan. Dia budak lain. Budak yang pakai baju macam mekanik, macam engineering gitu, Oh, technician. okay. Aku ingat lagi. Okay. Lepas tu Atuk ada boxer Hush Puppy. Puppy tu. Aha. Kena curi. La ilaha illallah. Sebab tu aku ingat Hush Puppy tu. Tak mengamuk. Dia bengang lah. Dui. Mahal kot. Mahal. Patut tu sebab kau ingat Hush Puppy, kau ingat tu je lah. Aku teringat boxer tu. Okay, faham. Okay. Kat mana tadi? Remo dah sembunyi betul-betul kat belakang badan aku, menggigil. Takut sangat dengan makhluk malam tu. Kami dah tak boleh nak ke mana-mana. Terperangkap. Dan dalam masa sehari je lagi, bekalan air terakhir pun akan habis. Kalau kami nak terus hidup, kami terpaksa keluar. Terpaksa hadap kegelapan tu, walau apa benda menunggu kat luar sana. Remo, jom. Dah tiba masanya. Aku kejut dia perlahan. Tangisan dari luar akhirnya dah berhenti. Maksudnya, apa saja yang keluarkan suara tu dah beralih ke bahagian kejiranan yang lain. Remo pandang aku seolah-olah dia pun faham. Aku capai botol air terakhir. Dia dah haga sangat. Aku bagi dia minum dulu. Dalam hati, aku janji kita akan cari air lagi. Kita akan selamat. Aku hidupkan TV buat kali terakhir. Harap-harap ada mesej harapan. Tapi tak ada apa-apa. Siaran kecemasan pun dah berhenti. Yang tinggal cuma skrin statik dan color bar yang membisu. Nampak macam memang tak ada siapa yang akan datang. Aku bisik perlahan. Tapi aku akan bawa kita keluar dari sini, Remo. Aku janji. Bara yang panas. Aku janji. Aku janji. Bara Kau. di bawah gam November ini. Walaupun aku ada tali anjing, Remo sebenarnya dah cukup terlatih untuk berjalan tanpa diikat. Lagi senang nak bergerak, dia ikut rapat kat belakang aku sambil aku pimpin jalan. Dengan tangan menggigil, aku buka kunci pintu belakang. Langkah pertama keluar dari rumah selepas lebih seminggu terkurung. Angin kat luar rasa berat, lembab dan berbau pelik yang aku tak pernah hidu sebelum ni. Suara tangisan tu masih kedengaran, sayup-sayup berkumandang, menembusi udara yang dirasakan tebal masa tu. Rancangan kami menyelinap dari satu rumah ke satu rumah lain, elak kawasan terbuka dan cari jalan keluar dari pekan ni. Remo asyik merengek-rengek masa kami berjalan. Kadang-kadang cuba sorok antara kaki aku. Weh, hati-hatilah sikit. Aku marah sambil hampir tersepak dia. Tapi dia ikut arahan aku sekejap je. Tak lama lepas tu, dia menyelit semula kat celah kaki aku. Aku tahu anjing dia buat apa. Ya. Kau tahu tak yang kalau dua orang kalau berjalan, sebelakang tu dia suka selit kaki orang. Ya. Aku rasa anjing dia buat apa kata. Kau asyik marah aku seminggu tak kau. Selit kau. Wuf. Lepas tu kami macam nampak sesuatu dari kejauhan. Sebuah rumah yang masih ada lampu menyala. Malap. Tapi cukup jelas untuk jadi macam ada sinar harapan. Kau rasa kan ada orang tak kat dalam tu? Aku tanya. Wuf. Dia jawab. Dia reply. Anjing dia reply. Betul. Ada reply. Kau cakap wuf kan? Dia kau kuat wuf. Senyap lah bodoh. Padahal dia tanya. Dia tanya. Aku fikir sekejap. Patut masuk ke tak? Tapi kalau ikut apa yang siaran kecemasan cakap dulu, cahaya dan bunyi boleh dedahkan lokasi kita. Mungkin lebih baik elakkan je rumah tu. Kalau betul ada orang hidup lagi, tak mungkin diorang menyalakan lampu. Macam nak bagi tahu seluruh dunia yang mereka ada kat situ. Tapi sebelum sempat aku buat keputusan nak berundur, Remo dah lari tinggalkan aku, terus menuju ke rumah tu. Aku sempat jerit pelan-pelan suruh dia berhenti. Tapi nampaknya dia dah tahu ada sesuatu kat dalam dan dia nekat nak pergi. Aku tak ada pilihan lain, terpaksa ikut.
walau apa pun yang menarik perhatian dia kat situ, tak sampai 10 saat Remo dah sampai depan rumah tu. Anjing ni berinteraksi secara spontan lah. Spontan. Dia rasa ada something yang aku tak tahu fishy ke, bahaya ke, atau yang selamat kan. Betul juga, kadang kita tak boleh predict. Kadang anjing ni dia lari sama ada dia nampak sesuatu, dia nak ambil yang excited ataupun dia nak kejar something. Betul. Betul juga. Dan situasi ni macam ngeri lah. Kau rasa macam main game ada. Dia sebab kau tak ada siapa, kau ada Remo, dan kau makan Remo tu menjadi salah satu sumber defense jugalah. Betul. Sebab dia anjing mesti ada keupayaan lain. Dia boleh hidu. Betul. Tiba-tiba dia tak ikut arahan apa yang dia expect. Kalut lah, kita rasa panik lah. Kalut. Sebab macam kalau kat Malaysia, contohlah kalau cerita ni kat Malaysia, dia buat kucing lah. Oh Yan, kucing ada. Kucing lagi lah, tak tahu je. Okay, mampu kau aku lah. rasa kalau kat Malaysia kan, okay, dia bawa kucing keluar, owner tu lari, kucing tu. Kenapa dia lari situ? Kucing macam Nantang kau lah. Aku pun menyusul sampai lepas tu. Tercungap-cungap. Mungkin sebab dah seminggu tak gerak aktif langsung. Masa aku berdiri kat pintu masuk sambil tarik nafas, aku terperasan satu perkara. Suara tangisan tu dah hilang. Sekeliling sunyi semula. Aku pusing tengok sekeliling, cari tanda-tanda kehidupan, tapi tak nampak apa-apa. Sekejap, kau bayangkan time ni, kau agak ada tak bunyi-bunyi macam bunyi serangga, bunyi? Aku dapat expect bunyi serangga, macam cekerik kan. Cekerik, bunyi burung ke apa? Burung ke tak ada. Aku burung mungkin burung hantu. Atau burung hantu. Burung hantu macam ni bunyi. Itu. Who are you? Tapi kau bayangkan pula, tak ada bunyi langsung. Kan masa orang cerita, kalau pergi hutan tiba-tiba senyap je, bunyi angin je. Aku tak seram tu. Macam kita sebelum ni kita cerita yang episod berapa dah, tiba-tiba senyap, macam bunyi kesunyian tu macam makin kuat. Yelah, kesunyian tu yang mencengkam tu. Kesunyian tu mencengkam. Aku pusing tengok sekeliling, cari tanda kehidupan, tapi tak nampak apa-apa. Dengan hati-hati, aku masuk ke rumah yang pintunya terbuka luas. Ikut jejak Remo yang dah lari masuk ke dalam. Nak tahu apa yang dia dah jumpa. Weh, kau kat mana? Aku bisik. Tengok dia hilang kat satu sudut dinding. Weh Remo, manalah kau pergi sial? Aku tutup pintu belakang perlahan-lahan dan terus bergerak ke arah cahaya dalam rumah tu. Nampaknya cahaya tu datang dari ruang tamu, daripada sebuah televisyen lama jenis analog. Skrin dia penuh dengan statik, dan itulah yang jadi sumber cahaya malap tu. Remo berdiri dekat depan TV tu, tapi bukan tengok cahaya tu. Dia tenung kerusi yang menghadap skrin tu. Bau busuk yang teramat tiba-tiba menyusuk hidung aku ketika aku makin dekat. Walaupun aku belum nampak jelas puncanya, aku dah boleh agak apa yang tengah tunggu aku atas kerusi tu. Dan ya, seorang wanita tua, tubuh dia dah reput dan hancur, duduk kaku atas kerusi. Mungkin dia juga macam aku, terlepas masa proses pemindahan. Muka dia terkunci dalam ekspresi ketakutan yang melampau, dengan bahagian dada dan perut terkoyak habis. Tapi yang paling teruk, tekak dia. Anak tekak dia langsung dah tak ada. Macam ada benda cabut terus keluar. Oh dear God, aku tergamam. Remo merengek perlahan kat depan makcik tu. Dia pun tahu ada yang tak kena. Tapi bagi aku, sebagai seekor anjing, aku rasa dia pun faham erti kematian. Dan dia tahu suasana masa tu juga ada yang tak kena. Go dah. Sebab dia expect anjing dia masuk dekat cermin, dekat TV. Cahaya tu rupanya dia dapat rasa ada mayat. Ada mayat. Bau lah sebab kan hidung. Betul. Hidung anjing kuat. Mungkin dia ingat mungkin bau makanan. So ya, macam dia orang kan mungkin bau bangkai kan. Mungkin sebab bau bangkai. dia mungkin makanan ataupun mungkin betul? Ada something.
Rupanya tengok ada mayat. Kita dah tak boleh buat apa-apa dah, Remo. Aku cakap perlahan sambil tunduk gosok kepala Remo. Tapi kau tak boleh lari macam tadi lagi tau. Faham tak? Aku pasang tali dekat leher dia. Kali ni aku tak sanggup ambil risiko dia lari masuk rumah orang lagi. Tapi sebab kami dah pun ada dalam rumah tu, lebih baik kami terus cari bekalan. Kami masuk dapur, tapi kebanyakan kabinet dah terbuka dan kosong. Mungkin dah diambil oleh orang lain yang terperangkap sama. Atau mungkin makcik itu sendiri cuba bertahan, tak sedar bekalan dia pun dah habis. Akhirnya kami jumpa beberapa botol air dan beberapa tin sop. Tak cukup untuk tahan lama, tapi mungkin cukup untuk bertahan dalam sehari lagi. Okey, jom kita teruskan. Aku tak sempat habiskan ayat sebab ada sesuatu ketuk pintu depan. Aku terus menunduk, menyorok di belakang kaunter dapur dan pasang telinga. Bunyi ketukan tu datang lagi. Tapi kali ni disertai dengan suara tangisan yang aku dah kenal sangat. Suara yang sama macam yang berjalan lalu depan rumah kami hari tu. Mesti makhluk tu dengar kami masuk rumah ni. Dan sekarang dia ikut jejak langkah kami. Kejap. Tadi masa mula dicerita dengar macam seorang perempuan meraung, merintih. Merintih ke budak? Tak, macam suara perempuan menangis. Okay, nangis. Lepas tu dijumpa tadi makcik tu, mayat makcik tu. Kerongkong tak ada kan? Kau boleh kaitkan tak? Itulah aku dapat tangkap juga di sini ni. Nanti okay, kita boleh bincangkan ni. Yes. Satu lagi ketukan menyusul, kuat sampai papan pintu rumah retak. Tak tunggu lama, aku terus capai tali Remo dan tarik dia ikut aku keluar, ikut bahagian belakang rumah. Tangisan dan teriakan makhluk itu makin kuat, diselang-seli dengan hentakan pintu yang makin ganas, sampai bingkai pintu pun dah tercabut. Tapi kami tak tunggu untuk tengok apa jadi bila pintu tu roboh. Kami sempat selit keluar, ikut tingkap kecil, larikan diri semula ke dalam pekat malam yang tak berpenghujung. Kira masih lagi gelap lah. Gelap. Cuma dia tak tengok benda tu apa, dia just dia pintu sebab tu. Ketuk pun nak getak. Buat apa nak tengok? Yalah, belah terus. Belah lah. Kami keluar tepat pada masanya. Dari jauh aku dengar bunyi pintu rumah tu dirempuh sampai terbuka. Tanpa toleh ke belakang, kami terus lari sekuat hati meredah gelap. Tak berani nak berhenti walau sesaat pun. Bila dah hampir pingsan kepenatan, baru kami perlahankan larian. Aku pandang belakang. Dalam hati dah bersedia nampak benda tu betul-betul kat belakang. Tapi yang aku nampak cuma kegelapan. Kosong. Ni kalau buat scene movie ni, dia sini kosong. Dia macam tapi kalau kat movie ni tak ada. Mungkin kelakar. Dia punya penonton dia. Kononnya lah. Kononnya tengok kita seram. Atau aku terfikir satu kali kalau benda kelakar kan, dia tadi cakap dia tarik anjing dia kan. Dia bukan pegang anjing dia. Tarik tali anjing. Seret. Tapi bestnya apa tau, dia masih tak reveal lagi apa bentuk makhluk apa. Yes. Dia just tunjuk something yang unknown, langgar. Dia buat kita tertanya apa benda ni siap. Betul. Nak bet lah. Siapa aku rasa sakat ni memang nak bet lah dia punya perceritaan dia. Ambil. Kita selamat. Aku semput tarik nafas dalam-dalam. Kami dah sampai jauh ke dalam kawasan kejiranan. Kat depan kami ada sebuah rumah besar dan tingkap yang dah dipaku dan pintu besi yang nampak kukuh. Rumah ni nampak macam milik salah satu keluarga kaya kat kawasan ni. Ada banyak CCTV terpasang di sekeliling rumah. Walaupun bekalan elektrik nampaknya dah tak ada, ini mungkin peluang baik untuk kami bertahan. Aku berjalan ke arah pintu utama. Dah bersedia nak rasa kecewa kalau pintu tu terkunci. Tapi masa aku tarik pemegangnya, klik, terbuka. Terkejut aku. Tapi cantik kat terkejut kau tadi. Terkejut aku. Berdasarkan tingkap yang dipaku tu, jelas ada orang pernah duduk sini lepas pemindahan. Tapi kenapa pintu tak berkunci? Hello.
Aku panggil perlahan, setakat yang aku berani. Sunyi. Tak ada jawapan. Aku tutup pintu dan kunci dari dalam. Masuk ke ruang tamu besar. Okey lah ni, setakat cerita ni aku perasan dia tak macam dalam typical filem Hollywood tau. Dia sekali kau masuk pintu tutup, dia orang akan macam dia terbuka macam tu. Betul. Macam lupa langsung nak tutup pintu kan. Rumah tu berselerak, macam baru lepas dilanda ribut. Tapi bila aku tengok betul-betul, nampak bukan sebab pergelutan. Tak ada darah, tak ada lubang kat dinding, tak ada tingkap pecah. Cuma perabot, pinggan mangkuk, gambar-gambar semua berselerak. Macam ada orang mengamuk dan baling semua benda. Tapi sebab gelap sangat, susah nak pastikan apa sebenarnya yang berlaku. Sebelum aku sempat fikir lebih jauh pasal keadaan rumah tu, Remo tiba-tiba tarik tali dia kuat-kuat. Weh, tunggu. Aku jerit. Tapi Remo dah tak boleh diberhentikan bila dia dah rasa ada sesuatu. Dia tarik aku naik ke tingkat atas menuju tangga. Dari atas sana ada cahaya malap terpancar. Tapi selain tu tak ada sebarang tanda kehidupan. Hello? Ada sesiapa kat atas tak? Aku kat bawah. Oi. Siapa kat atas? Aku kat bawah. Dia macam lapuk lah. Sudin Ajis oh. dalam perigi tu. Ajis saja. Mamang. Mamang. Kena kepala aku ni pecah, Mamang. Kau main pintu pula, Mamang. Bocor. Tapi serius yang Sudin masa kat rumah lama tu, bila kucing ni jatuh, aku memang terkejut tau. Tu jump scare. Aku rasa itu first jump scare filem Melayu pertama. Tapi cerita P. Ramlee, kita ni sikit lah. Kalau buka tingkap bunyi dia crack. Kuat jelas Mat. Jelas gila je dia. Tapi bagi aku, kalau betul-betul zaman tu memang seram lah. Tapi aku rasa berjaya cerita tu. Ilmu seram tu memang berjaya. Sebenarnya elemen tu jadi. Elemen tu jadi sebenarnya. Kat kubur tu, apa yang aku rasa paling seram rumah lama yang Sudin duduk dulu. Sudin tu seram. Ajis pun seram masa last tiba-tiba jatuh dah. Sebenarnya kalau ikutkan cerita yang dekat Ramlee kubur tu pun seram. Betul. Walaupun kau nampak titik tu conteng, tapi kalau tengok conteng tu masih dalam keadaan yang serius. Creepy lah. Gigi kita keluar tu memang jadi betul dia lah. Dia tak buat macam bodoh-bodohnya. Walaupun nampak lah macam dia memang komedi lah. Dia komedi tapi masih lagi serius. Betul. Memang bagus lah. Aku rasa memang respect lah orang dulu bila buat filem, nampak apa dia punya kesungguhan. Pakai apa tu? Apa yang mana? Yang hantu tu. Aku tu macam cat. Dia cat dengan apa tu, macam apa ke? Cat yang apa orang panggil yang plastik macam getah yang buat muka makeup, buat muka polisterin ke apa macam muka tu. Plastik lah, tapi memang macam getah plastik macam tu lah dia buat muka. Okay. Kan ada satu watak tu macam muka beruk. Ya, itu memang real. Aku ingat dulu masa kecil memang seram gila tengok babak. Sebenarnya aku seram. Sebenarnya kalau tengok masa dia bangun, sebenarnya scene tu seram tau. Tapi cuma dia kelakarkan dengan jogetan. Joget tu. Dengan muzik kan. Muzik. Kalau kau tengok dia punya transition masuk, seram. Katanya aku kan. Betul. Aku tengok sekarang, seram tu sebenarnya. Jadi menjadi. Ada lagi cerita hantu sama P. Ramlee tu? Yang macam tu? Allah, aku tak expose sangat sebab aku tengok cuma cerita popular je. Kan? Kalau yang lain yang macam kuasa tu, Musang Janggut. Nah itu lebih pada mistik lah, bukan yang hantu. Tak perasan aku. Aku kena cari. Aku rasa macam ada masa kita boleh cari ulas tau cerita macam tu lah. Cerita-cerita seram Melayu yang zaman P. Ramlee kan? Hari juga kan? Nak tengok juga macam mana perspektif diorang hantu ketika zaman tu. Kan? Okay, menarik. Okay. Tapi tetap tak ada jawapan. Remo terus tarik aku naik tangga. Anak tangga tu penuh dengan serpihan kaca kecil. Dari tingkap yang pecah kat bahagian atas dinding. Walaupun kecil sangat untuk muat orang masuk keluar, jelas ada sesuatu yang pecahkan tingkap tu. Dan nampaknya datang dari luar. Hati-hati Remo, ada kaca. Uf. Dia reply. Aku kena reply. Sebab sekarang ni watak aku tak ada. Sekarang ni watak aku tak ada. So aku kena pegang Remo tu. Aku pesan. Tapi dia buat tak kisah pun. Fokus dia cuma satu. Apa saja yang dia bawa ke atas sana.
Makin dekat kami ke atas, bau busuk mula menyapa hidung. Bau yang sama macam rumah sebelum ni. Masa tu baru aku terfikir, mungkin sebab pintu rumah ni tak berkunci disebabkan penghuni rumah ni dah mati dibunuh. Langkah aku makin perlahan, rasa takut makin kuat. Tapi aku tetap naik sambil panggil lagi, berharap sangat kalau masih ada orang hidup. Kat tingkat atas ada satu dalam koridor kecil dengan beberapa pintu di kiri dan kanan. Ada satu je yang terbuka, dan dari situlah cahaya biru malap tu datang. Ia bawa kami ke sebuah bilik pejabat kecil, dan kat situ kami jumpa mayat yang seterusnya. Seorang lelaki pertengahan umur mati terduduk ke atas kerusi. Atas meja ada botol ubat kosong dan pistol masih tergenggam dalam tangan dia yang terkulai. Punca kematian yang sangat jelas, tembakan di kepala sendiri. Tapi yang lebih mengejutkan dari kematian dia adalah komputer depan dia masih hidup. Skrin masih menyala. Maksudnya rumah ni masih ada bekalan elektrik. Dan lelaki itu sempat tulis sesuatu sebelum dia tamatkan hidup dia sendiri. Aku jalan perlahan ke arah meja dan tengok apa dia tulis. Apa agaknya yang bermain dalam fikiran dia masa detik akhir hayat dia tu. Tapi sebelum aku sempat baca apa-apa, Remo tarik tali lagi sekali, kuat. Dia bawa aku ke hujung koridor, masuk ke satu bilik tidur. Bau busuk kat situ jauh lebih teruk dari bilik pejabat tadi. Atas katil terbaring dua mayat, seorang wanita dan seorang budak lelaki. Tubuh mereka dah hancur, sama macam makcik tua tadi. Tekak mereka dikoyak terbuka dan anak tekak mereka pun sama, hilang. So dari sini nampak pattern makhluk ni. Kotak suara lah. Kotak suara. Kotak suara. Ha. Kalau tanya aku, kotak suara. Cuma okay, ada pembayang tadi. Laki tu je yang mati tembak kepala sendiri, tekak dia okey. Oh, okey. Jangan nanti kita bincang sekejap lagi. Okey. Mereka turut dibunuh, semestinya oleh makhluk yang datang dari dalam kegelapan. Dan si ayah yang jumpa keluarga dia dalam keadaan menyayat hati macam tu. Dalam keadaan terdesak nak cari jawapan, aku dan Remo kembali ke bilik pejabat tadi. Aku cabut pistol dari tangan si mati yang dah keras kejung. Aku rasa pistol tu lebih mungkin sekurang-kurangnya dapat digunakan bila kami terpaksa berhadapan dengan sesuatu nanti dekat koridor kecil macam ni. Lepas tu, aku mula baca mesej terakhir yang sempat lelaki ni type. Kami terjaga dalam dunia neraka. Raksasa mengintai di setiap penjuru. Kami cuba lari, tapi malangnya Dennis dah ditangkap. Jadi kami ambil keputusan untuk bersembunyi. Rumah ni sepatutnya selamat. Pintu kami kukuh, tingkap semua kami paku. Kami sepatutnya okey. Tapi aku terlupa tentang tingkap bumbung tu. Aku ingat ia terlalu kecil untuk makhluk-makhluk tu masuk. Tapi aku silap. Mereka boleh ubah bentuk diri mereka untuk tembus apa saja halangan yang ada. Kami langsung tak ada peluang. Aku seorang je yang selamat sebab masa tu aku keluar cari bekalan. Aku kesal dan berharap aku mati sekali dengan keluarga aku. Maafkan aku. Aku sayang kamu semua. Aku takkan biarkan mereka ambil aku. Aku takkan bagi suara aku dirampas macam mereka ambil suara kamu semua. Kita akan berjumpa lagi nanti. Dalam kesedihan, mungkin dia terlupa nak kunci pintu. Atau mungkin sengaja tak kunci pintu. Atau dia nak mayat dia ditemui supaya kisah ni tak terkubur begitu saja. Apapun alasannya, aku rasa takkan ada sesiapa pun yang akan jejak kaki ke bandar ni lagi. Dia macam yang lain-lain akan dilupakan begitu saja oleh masa. Tapi masa itulah aku perasan sesuatu. Benda yang tak patut wujud, tapi jelas kelihatan depan mata aku.
Dekat skrin komputer tu ada ikon internet. Simbol sambungan jelas terpampang. Dia masih ada sambungan dengan dunia luar. Oh. Ada wifi lagi. Ada wifi mah. Oh. Tung tung. Ada Bluetooth Escon. Ni Tapi yang kira tadi dia cuba selamatkan family dia, tapi dia tak expect rupanya tingkap kecil yang dia tak expect tak betul bumbung. masuk boleh masuk. Yalah rumah orang putih kan, kalau kita tengok pintu, lepas tu biasanya macam ada sikit atas dinding ada lampu, ada sikit kan. Ada cermin sikit. betul. So maksudnya makhluk tu boleh Berapa? bertukar wajah. Dia boleh bertukar wajah. Kau terfikir lagu tu? Bertukar suara. Itu lagu apa? Senario. Kita ingat lah tu. Senario SS3 ke apa dah silap aku. Oh, okay. Harapan terus menyala dalam hati aku. Kalau aku sempat hantar mesej beritahu yang masih ada orang hidup kat bandar ni, mungkin mereka akan hantar bantuan. Aku pandang semula ke arah si mati, minta maaf perlahan-lahan sebelum aku angkat tubuh dia dari kursi. Aku duduk. Tangan aku menggigil. Aku bersedia nak type mesej minta tolong, lengkap dengan lokasi dan apa yang berlaku. Bandar ni mungkin tak terkenal, tapi kalau ada harapan nak diselamatkan, inilah caranya. Tapi dalam hati aku, rasa tak sedap tu masih ada. Sesuatu yang aku baca dalam nota bunuh diri lelaki itu. Aku terlupa tentang tingkap bumbung tu. Damn. Bulu roma aku terus meremang. Aku terus bangun berdiri. Dan masa tu juga aku dengar sesuatu dari hujung koridor. Bukan bunyi yang kuat, cuma kedengaran ketawa kecil. Suara tu macam suara budak lelaki. Makhluk yang bunuh keluarga tu masih ada dalam rumah ni. Masa aku nak capai pistol atas meja, aku terlepas tali remo. Aku sempat arahkan dia supaya jangan ke mana-mana, tapi dia dah pun lari terus ke arah makhluk tu. Dia menyalak kuat, garang dan hilang kat balik sudut lorong, bersedia nak hadap apa saja demi lindungi aku. Remo! Aku jerit, tapi kaki aku kaku, terpaku dalam ketakutan. Lepas tu aku dengar lagi bunyi ketawa kecil tu, diikuti bunyi hentakan yang kuat dan satu rengitkan lemah penuh kesakitan. Oh, tidak! Aku kaget, dada jadi sesak. Aku tahu satu-satunya kawan yang aku ada dalam dunia ini dah mati dibunuh. Tak ada jalan keluar dari rumah ni tanpa bertembung dengan makhluk tu. Aku tak mampu buat apa-apa untuk selamatkan Remo. Binatang ni anjing ni, protection dia kuat kan. Dah lah connection dengan rapat. Tapi aku rasa main best friend. kucing pun sama juga. Silap aku pernah dengan kes kucing selamatkan daripada ular kan. Insting dia sebenarnya, insting dia bukan, aku tak rasa dia insting protection, tapi insting sebagai seorang haiwan lah, seekor haiwan lah, untuk protect tuan dia, protect ataupun sebagai, yelah, dia kan ada sifat predator dalam diri masing-masing. Tu dia nak melawan lah. Dia kata this is time to shine. It was time to shine. Camera on, ready? Record. Salam soccer. Kalau dia mati tu lah. Sekejap je, scene dia tu je. Itulah. Dramatik lah kononnya. Dramatik lah kononnya. Aduh sadis. Sebab kita dah di awal cerita tu Remo je peneman dia. Kita boleh rasa connection dia. So kita punya connection tu kita boleh rasa dan kesian. Terasa lah. Walaupun kami ni tak ada belanjing, tapi kita faham lah. Kita punya sifat sayang pada binatang tu ada. Ya, kita rasa lah. Kesian. Rasa empathy lah. Yes. Tapi kalau pasal setakat cerita ni, aku rasa macam dia ada gabungan 2-3 filem tau. Kalau macam dah ada perspektif filem apa yang jadi inspirasi kan, ada 2 setakat ni. Satu Quiet Place. Lepas tu kau gabungkan dengan cerita I'm Legend. Oh, I'm Legend. Okay, I'm Legend kan anjing ni mati juga kan. Aku rasa macam tu lah. Ada 2 style cerita macam tu. Which is not bad lah. Lepas tu dengan Independence Day. Independence Day kan dia lalu atas bumi. Lepas tu satu kawasan tu macam gelap kan. Tapi memang besar lah. Macam spaceship. Maksudnya yalah, betul lah. boleh tutup satu. Jadi malam
Jadi dalam masa yang tinggal, aku cepat-cepat petahkan diri dalam bilik pejabat ni. Aku letak penyendal sekuat yang mungkin. Susun apa saja perabot yang aku jumpa, halang pintu sehabis baik. Tanpa buang masa, aku mula type mesej. Harapan nak diselamatkan dah jadi angan-angan semata-mata. Cuma tunggu masa je sebelum makhluk tu pecahkan pintu dan rampas suara aku. Dekat sebelah pintu, aku dah mula dengar bunyi remo menyalat dan merengek serentak. Tapi aku tahu itu bukan remo. Itu makhluk celaka tu. Cuba tiru suara dia. Cuba pujuk aku keluar dari tempat persembunyian. Dan ketukan disusuli hentakan di pintu semakin kuat. Kayu di pintu dah mula retak. Satu-satunya yang sedikit melegakan aku sekarang cuma mayat lelaki kat sebelah aku. Tekak dia masih elok. Mungkin makhluk tu tak guna barang rosak. Mungkin aku boleh ikut jalan keluar yang sama. Tapi dalam masa yang sama, aku tak nak pergi tanpa melawan. Aku tak harap ada sesiapa akan balas mesej ni. Ini bukan jeritan minta tolong. Ini satu amaran. Jangan datang ke sini. Biarkan tempat ini dilupakan. Biarkan makhluk-makhluk tu kebuluran. Apapun benda tu sebenarnya, kita takkan boleh menang. Tamat. Ting. Oh, ni cliffhanging pula. Cliffhanging yang, alamak, bagi aku ni bad ending ke? Pasal macam Dia aku sadis lah, sedih tu. Dia sebab macam mana kita dapat rasakan apa kita nak buat sebenarnya ni. Dah tak ada apa. Dia macam ni tau. Dia macam kita dah tak apa-apa ni, kita dah kesorangan. Aku dengar remo je ada sekarang. Lepas tu ada peluang ni, kita boleh hidup. Kita pergi satu rumah, cek bekalan, mungkin kita akan selamat. Dia nampak macam dia nampak macam kita masih lagi mengharap tu benda tu macam ada senar harapan tau. Makin ada pistol, boleh selamat ni. Anjing ni mati pula. Lalas, alamak. So kita memang mengharapkan yang diorang survive. Tapi dia macam lama-lama makin nampak macam harapan tak ada. Tak ada harapan lah. So kau rasa apa yang terjadi dekat diorang sebenarnya? Aku suka ending ni sebab dia cakap aku takkan mati tanpa melawan. So dia akan cakap Kira entity tu satu makhluk lah. Makhluk alien. Aku cakap ni memang alien. Kalau tanya memang alien lah. Ataupun aku nak buat teori lain mengatakan adalah makhluk daripada dunia lain, Demon World. Aku takkan Demon World, tapi aku dah ada satu teori yang aku lain sikit lah. Ni bukan. Takkan. Dia bukan halusinasi dan juga bukan eksperimen kerajaan. Okay, betul. Masa kau dengar kau ceritakan benda ni, kau teringat Quiet Place kan? Kau ingat benda tu? Aku tak. Betul? Aku ingatkan satu macam, aku tak tahu, aku macam benda tu saya seronok pula bila aku terfikir. Kau tahu tak cerita macam Dead Race? Dead Race yang banduan lumba kereta yang satu dunia tengok. Okay. Macam The Truman Show. Okay. Satu dunia tengok, disiarkan kat rancangan TV macam tu lah. Tapi macam aku ni, dia macam dia pilih orang serandom. Sebab tu dia pelik. Awal kenapa 12 jam tidur. Sebenarnya bukan 12 jam. Dia sebenarnya bukan tidur, tapi memang dia ditidurkan. Dan dia dibangunkan di satu tempat yang mungkin tempat tu sebenarnya tempat di mana satu aku bukan nak kata show, tapi dunia orang kaya lah. Dia ambil orang miskin mana-mana, kalau letak tempat kita ada makhluk pelik ni, ditangkap makhluk pelik ke apa, kita tengok dia survive. Tapi kita jadikan dia sebagai satu show. Selalu orang tengok show Dead Race, tapi kali ni kita tengok show survival. Betul, menarik idea tu. And so apa aku cakap macam tu? Sebab first adalah aku tengok kenapa 12 jam tidur. Aku macam pelik, kenapa 12 jam lama sangat. So maybe ada something. Second, gelap tu. Sebab gelap yang tak ada cahaya langsung, tak ada bintang kat langit. So aku rasa benda tu memang adalah satu dom yang gelap. Okay. Betul, ada satu lagi yang aku nampak tadi. Sekejap aku nak tengok balik, aku lupa. Tapi yang teori aku ni memang satu, tengok siapa survive lah. Tapi aku boleh cakap macam satu show, tapi bukanlah, dia bukan satu TV series yang orang kaya buat. Dia colik orang miskin, survive dengan raksasa yang diorang lepaskan lah, diorang tangkap ke apa sebenarnya. Dan suara-suara yang dia dengar tu sebenarnya suara-suara
Makhluk tu lah. Bukan makhluk tu pun. Suara-suara yang dia orang cipta je. Tapi memang ada makhluk yang dia orang lepaskan lah. So apa kaitan dengan apa? Itu vibe lah. Kotak suara. Itu vibe dia. Okay. Sebenarnya memang dia tarik itu untuk buatkan Mamat ni psycho fikir, oh ini suara ni. Oh, okay. So dia nak tangkapkan lagi vibe takut tu kepada Mamat tu. Faham. Okay. Okay juga, bagus juga idea tu untuk buat satu apa macam kisah yang sebab aku dah tengok, aku selalu dah tengok macam cerita movie yang kalau dia buat cerita pasal TV show yang ni mesti ada macam dia race, lumba race. Hunger Game lah, macam Hunger Game. Macam Hunger Games kan, Survivor. Tapi Survivor dia macam Battle Royale. Battle Royale. Yang ni seram pula, version creepy. Macam ni macam Saw kan, macam Saw lebih kurang kan. Tapi Saw Mamat tu je tengok kan. Mamat dia tengok kan. Tapi macam tu lah. Macam Saw, tapi satu dunia tengok. Survivor game lah. Kira maksud dia dunia sebenarnya gila lah. Siapa yang tengok tu memang gila lah. Sebab kau sanggup tengok orang jadi kesorangan, depresi, anjing mati. Itu juga. Satu ayat dia kelupa ayat apa tak apa. So kau rasa makhluk dia macam mana kau rasa fizikal? Dia pandai tau. Dia tak gambarkan sedikit pun sifat makhluk tu macam mana. Aku susah nak gambarkan, tapi aku dapat rasakan kalau version alien, aku dapat rasakan benda ni tak ada rupa lah sebenarnya. Sebab dia kata dia berubah bentuk kan. Berubah bentuk. So aku rasa dia tak ada rupa. So basically dia bukannya boleh masuk pintu tu sebab dia berubah bentuk. Tak, memang dia tak ada bentuk pun. Cuma dia boleh tembus zoom, dia berubah. Cerita filem apa yang dia gambarkan keadaan macam tu, makhluk yang jenis tu? Bukan Quiet Place. Quiet Place dia aku ni macam Terminator tu lah. Oh. Liquid tu Liquid macam tu lah. Tapi itu lebih pada cyborg. Tapi aku tak gambarkan benda tu macam liquid. Aku akan gambarkan benda tu macam asap. Macam asap. Macam tu. Okay. Cuma kalau nak kata alien tak kena jadi asap. Aku rasa main TT lah kan. Aku rasa macam ada satu filem tau macam tu. Tapi yang sekarang aku boleh gambarkan dia punya makhluk tu, walaupun dia boleh bertukar bentuk badan dia ikut apa bentuk lubang atau apa saja halangan dia boleh masuk tu. Aku bayangkan bentuk dia macam sama ada macam Demogorgon dalam cerita Stranger Things tu, ataupun macam Quiet Place. Dia masih lagi bentuk macam humanoid, cuma dia boleh kecilkan badan dia. Tu nak juga tu. Dia macam tu lah, dia boleh melepasi apa saja tangan. Dia ada maksimum je lah, cuma kecil tu pun dia masih lagi boleh masuk. Tak, masuk boleh je kalau kecil nak masuk, tapi makan masa lah. Tapi dia boleh masuk. Dia struggle. Struggle yang tu kan. Tapi dalam keadaan tersisa tu dia berubah. Oh gila stun mat. Tapi aku rasa memang aku narik, bagi aku masa ending dia cakap dia tak ambil barang rosak. Maksudnya dia kalau orang tu mati je, dia takkan ambil kotak tekak anak, kotak suara manusia tu. Macam Mamat yang bunuh diri tu lah. Sebab aku rasa dia nak fresh kan. Aku rasa cerita ni lebih kepada macam apa tau, macam I'm Legend. Lebih kepada man best friend together until the end. Tapi anjing. Tapi version gelap lah kan. Version gelap dah punya dark punya series lah. Betul. Satu lagi. Okay lah, aku cakap pasal yang tu, aku teringat. Aku cakap pasal yang macam TV show kan. Satu lagi sebab kenapa aku cakap benda tu macam satu tempat yang diorang duduk dan survive adalah sebab ketika dia cakap ada bunyi yang macam bergema tu. Itu aku cakap sebab aku akan terfikir ni macam dom ni. Satu benda dom yang besar. Tapi gelap, kau tak nampak apa pun. Hitam je, kau cuba survive je. Ni aku tengok satu cerita ni macam Predators. Yang dia culik semua orang squad yang alien masuk hutan kan, lepas tu lawan dengan Predators tu. Predator tak best. Kau tak suka cerita yang filem? Episode tu tak suka. Filem tu aku tak suka. Asal? Aku entahlah, aku rasa macam kurang sikit lah. Tak sampai sangat lah. Sebab kalau tanya aku, kalau Predator yang the best memang tak Arnold tu lah. Arnold dengan nombor 2. Nombor 2 yang polis kat bandar tu. 2 polis kat bandar yang aku tak ingat lah. Nombor 2 dia lawan polis negro tu, kulit hitam. Lepas tu last kali ending dia lawan dalam kapal angkasa, dia dapat balik pistol. Dia adakan pistol. Tak ingat pula. Aku ingat first je. Sebab aku rasa Arnold punya tu Arnold memang itu yang original lah. Bukan, dia sebab the basic Predator tu aku suka. Okay. Kan? Sebab kadang-kadang diorang ni bila naik malam, kadang Predator tu jadi muka kelakar dah aku tengok kadang-kadang. Sebab dia sebenarnya kalau bagi aku defend aku punya defense aku untuk cerita yang di Predators tu, sebab masa cerita difilmkan diorang dah banyak series game dan juga komik. So bila Yakja nama apa kaum alien tu,
Memang dia dah banyak sebenarnya. Dia ada yang ujar besi Tahu. besi tinggi. Lepas tu ada besi yang macam ke bawah. Bagi aku masih lagi okey. Sebab dia tak mengarut. Dia just memang dia masih lagi stick macam cerita Arnold tu. Cuma bezanya dibawa ke satu planet. Dia jadi macam playground untuk predators ni, untuk apa macam berlatih lah. Cuma yang bagi aku mengarut predators ni, yang start bila ada lawak tu, yang dia robot, yang last kali ending pakai suit macam predators, itu mengarut. Dia macam bagi aku macam ni lah, macam Fast and Furious. Basic kau nombor kereta racing je, lama-lama jadi jenayah, macam lawan super cop lah pula sampai tiba. lari pada asas kau tu. Asas kau orang datang nak tengok Racing je sebenarnya. Racing mafia. Nak tengok je. Lepas tu kalau kau nak tarik crowd kau sikit, hidupkan balik karakter lama suka. Itulah pasal hidup balik. Macam lah itu yang tadi. Aku rasa lepas Tokyo Drift dah mengarut dah. Tokyo Drift best tu. Tapi Tokyo Drift adalah antara banyak kereta yang buruk. Satu-satu kita kawan dia yang pakai kereta hak tu. Itu memang buruk. Buruk tu. Buruk tu kereta dia. Itu memang buruk. Tapi masa tu lah Evo dengan Fairlady naik. Yes. Evo Fairlady naik. Evo dengan Fairlady. Mazda kan? Mazda ada. Mazda tu awet. Han pakai warna orange tu. Mazda. Mazda kan. Tapi tu RX berapa, itu version lama. Tapi memang naik jugalah. Han punya tu jual berapa juta dapat tu. Tu Mazda Mazda kan? Honda ke Mazda? Mazda aku sekejap. Cuba tengok. Sebab aku rasa yang aku tahu cerita pasal kereta tu sebenarnya, kereta tu memang ada satu je kat dunia. Sebab kereta tu memang custom. Ya. Itu yang dorang patutlah mahal kereta tu. Itu yang dia cuba, yang tak silap aku dalam cerita tu, memang dia jadi fenomena. Sebab kereta tu memang tak silap aku macam siapa tadi punya tu. Sebab satu lagi sementara kita cari tu yang kita apa tu kan. Kita divert sikit, kita pergi Fast and Furious. Mazda RX-7. Asal lain lah. RX-7 betul lah. Aku RX ke RS? RX. Okay. Bagi aku itulah Fast and Furious, cubalah balik. Tapi kita kan cerita Fast and Furious ni. Jauh kita kena balik pada alien ni. Lama tu. Okay, apa kau punya rating? Rating bagi aku rating cerita ni heavy. Aku suka jalan cerita dia. Kau macam aku macam ke arah mild sebenarnya. Sebab? Tapi aku kan tak bagi aku cerita ni aku boleh setuju lah heavy sebenarnya. Cuma aku kurang sikit sebab expect more. Aku expect more sebenarnya. Sebab dia punya jalan cerita dah cantik sebenarnya. Aku mengharapkan maybe dia dapat jumpa binatang tu, dia tempuh sikit ke apa kan, lawan sikit kan, supaya kita dah follow jauh ni. Kau dah keluar rumah. Tapi ini macam tu. Apa benda dia macam tu. Macam alamak. Tapi aku setuju lah. Aku boleh kata heavy jugalah. Sebab heavy tu sebab dengan depresi seorang, Remo hilang, mati. Dia jumpa mayat 2 kali. Betul. Cuba survive dengan keadaan menggigil. Aku rasa aku tahu sebab apa kau kecewa dengan bini tak boleh nak elaborate lebih. Sebab Nasib punya rule lah. Yes. So kalau korang nak tahu juga, inilah ada satu sebab ada orang sampai ada satu fenomena. Bukan fenomena, ada satu masa tu dia orang buat campaign writers block. Writers blackout ke block atau blackout? Writers blackout. Blackout no sleep. Sebab dia orang lawan moderator kat dalam No Sleep. Sebab kebanyakan cerita ending no semua nak sama, nak cliffhanging. Tapi dia orang macam tak bagi kebebasan terlampau sangat dekat writer. Aku rasa kau boleh lagi, bagi aku kau boleh elaborate lagi. Tapi elaborate tu buat tarik ending cliffhanging tu survive ke tak, okey lah. Maksudnya nak panjangkan lagi. Panjang macam ni kan. Dia jumpa entiti tu berlawan, tiba-tiba dia dah mati. Bila aku dah gerak sekali, tiba aku terdengar bunyi satu benda kat belakang. Betul dah ending lah. Adakah satu, aku setuju dengan kau. Aku cuma kalau boleh di upgrade lagi cerita ni, kalau nak enhance lagi, mungkin dia jumpa seseorang lain yang manusia macam ni juga, masih hidup, sama-sama lawan dengan makhluk tu kan. Mungkin orang tu askar ke atau polis ke yang bersara kan. Aku jom, aku tahu macam nak lawan benda ni. Dah ending sama ada yang hero ni mati, watak utama mati, ataupun yang ditolong mati, ataupun tinggal anjing tu hidup. Anjing ni tulis message. Kalau aku nak letak sikit kalau aku nak tambah sikit ending tu, aku ambil idea aku yang kononnya berbentuk satu kisah yang series tu. Mungkin ada entiti datang, dia dapat bunuh, contoh dapat bunuh. Tiba-tiba TV menyala. Congratulations guys. Lepas tu untuk next phase pula. Next phase ada 24 jam masa tengah berat. Okay.
Jadi pada macam wall mengecil ke kan. Macam Battle Royale macam PUBG pula. Airdrop. Keluar apa? Boxer Hush Puppy main Hush Hush Puppy. Puppy. Tapi selama ni lama dia curi tu. Untuk no sleep ni. Okay guys. Okay guys. Kalau korang bersetuju ataupun korang ada komen-komen yang lain berkenaan dengan cerita ni, korang boleh drop komen dekat kita punya podcast ni untuk episod kali ni. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share podcast kami. Jangan lupa follow kita punya podcast dekat Spotify ada, Facebook page ada, TikTok ada. Betul. Dan mana lagi ya? Itulah. Facebook, YouTube, TikTok YouTube. Dengan Spotify. Kalau nak tengok klip-klip daripada sedutan episod hari ni ataupun yang sebelum ni, boleh tengok dekat yang kita punya YouTube channel dekat Shorts. Kita ada banyak highlight. Jangan lupa guys, kalau korang ada cerita, maybe cerita kisah korang ataupun cerita macam Nosfit ni, betul. korang boleh share dengan kita orang. Yep. Kisah pengalaman korang jumpa hantu ke apa. Tapi kalau boleh kami nak cerita yang berkaitan yang macam cerita No Sleep ni. Cerita yang luar sikit daripada norma-norma kisah hantu tradisional. Cerita kreativiti korang. Betul. Jumpa alien ke, something yang kreatif lah. Kan? Buat je. Saya tiba-tiba terjaga termasuk dalam sarang semut. Betul. Kan? Ada plot twist sikit. Ada plot twist kan. Rupanya saya semut. Betul lah. Kalau korang kreatif, cuba apa DM kami ataupun email kami lah. Kami ada drop dekat dalam description. Jadi kita akan berjumpa lagi di lain masa di podcast yang sama. Jangan lupa like and share. Habis-habahkan kepada kawan-kawan semua. Betul. Dan macam biasa tagline kami adalah your Allah, aku lupa nama dia. Okay guys, jumpa lagi dalam next episode itu dari Uncle Kas, Your Fun Nightmare. Aduh. Member tak excited nak cerita tagline. Okay, Assalamualaikum. Ciao. Anchorcast adalah hasil idea asal oleh Syahril Hafiz dan 717 dan dirakam sepenuhnya di Studio Meerkats Production, Petaling Jaya. Penerbit eksekutif Titus Lee. Hos anda Chad Hafiz dan Ad Anas. Diterbitkan oleh Chad Hafiz, Ad Anas dan Syazwan Rahim. Sumber cerita diambil dari komuniti Reddit r/nosleep. Terjemahan dilakukan oleh Syahril Hafiz dan Khairul Anas. Panel skrip terdiri daripada Syahril Hafiz, Khairul Anas dan Syazwan Rahim. Reka grafik dan suntingan video oleh Chad Hafiz. Cover art oleh Chad Hafiz dan Ad Anas. Reka bentuk muzik dan skor muzik asal disempurnakan oleh Incomparable Codec dan 717. Pasukan produksi oleh Chad Hafiz, Azhari Cekwan, Titus Lee dan Ad Anas. Lakonan suara dibawakan oleh Chad Hafiz, Ad Anas, Syazwan Rahim serta pasukan B-Mirians. Jika anda mempunyai kisah-kisah seram atau thriller menarik yang ingin dikongsikan, sila email kepada kami di info717@gmail.com. Ikuti kami di media sosial, Instagram, TikTok dan Facebook. Bagi pihak Anchorcast, kami amat hargai jika anda dapat like, subscribe dan share podcast kami. Kami juga mengalukan sebarang ulasan, kritikan dan cadangan bagi penambahbaikan podcast kami. Jangan lupa untuk kongsikan podcast ini dengan rakan-rakan anda yang juga meminati genre yang sama. Terima kasih kerana menonton dan mendengar.